Hari ni kita nak pergi borong semua makanan warna pink. Ha? Warna pink? Kenapa warna pink? Iman tak suka lah warna pink. Kenapa? Sebab boleh. Habis tu ni Iman pakai warna pink? Terpaksa. Yelah kan konten hari ni kita nak beli semua makanan warna pink. Hari ni je okey? Okey. Tapi Ala kena ingat Iman tak suka pink dan purple. Yelah. So first kali ambil troli. Iman nak doa minta? Tak nak. Kenapa? Tak nak. Iman kan baby lagi. Bukan. So jom kita start cari. Pedas. Iman dah jumpa warna pink. Makan tak? Tapi pedas. Warna pink mana pedas? Ya. So kita ambil ni satu. Tu Iman kocak jeli. Yes. Ambil satu. Ya. Ni guys, warna pink guys. Okay, ambil satu. Ya. Iman tu warna pink. Oh, okey. Wah, tersedak je. Ambil dua lah. Okey. Satu alum. Ni warna pink. Ni warna pink. Letak dalam troli. Ni pun ada pink. Mana? Letak dalam troli. Iman nak yang strawberry ke sakura? Strawberry. Strawberry. Satu untuk Iman, satu untuk Along. So, jom kita pergi bayar. Pakai duit abang saya guys. Baik, Iman cakap. Pakai duit abang cakap. saya. Tap or insert card. Yeay, dah beli. Monyok je. Nak tahu kita orang makan pergi dekat YT Aishiman.